Buku seterusnya, jom kita tengok. Ini adalah buku daripada Nur Hailmi. Siapa pula ni? Oh, ni persendirian. Ni buku ni buku akademik. Sambil-sambil saya unboxing ni bukan unboxing kan, sebab dia bukan box kan, tapi dia parcel. So unparcel. Tak tahulah macam mana. Tapi sementara saya gunting-gunting ni, dengarlah saya berceloteh kan. Saya suka buat benda baru. Okey. Tapi saya tak naklah buat tu sekadar buat. Bahaya tu kan. Nanti menimbulkan mungkin akan tersilap langkah ke dan sebagainya kan. So saya kalau boleh, saya nak ada rujukan saya sendiri. Dan juga kalau ada orang yang mampu untuk bimbing saya cara yang benar, cara yang betul, lagilah bagus. Okay? Tapi disebabkan saya nak menunggu orang tu membimbing saya tu agak ni sangat. Lagipun saya pun malaslah. Saya tertarik nak beli buku ni sebab satunya dia kena dengan kerjaya saya sekarang. Macam mana nak buka parcel ni? Oh, dia ada 2 lapis. Macam mana cerita ni? Okay, sekejap sampai 2 lapis lah kau buat. Risaulah. Oh, dia buat macam tu. Bahaya ni. Ni dia. Saya ada beli 3. Saya beli 3 buku ke? Saya beli 2 buku Yang pertama adalah ini, STEM. Amalan terbaik bilik darjah. So STEM ni, benda ni dah biasa dah ada kan. Rasanya korang pun dah biasa dengar dah STEM. Sains, teknologi, engineering dan matematik. Ya ke? Ya ke? Kejap. Saya search dulu. Betul lah. Betul. So STEM ni dah biasa dengar dah kita kan. STEM, S, Sains, T, Teknologi, E, Engineering, M, Matematik kan. Ni dah biasa. Lepas tu kita dah ada STEAM, ada A. A tu for art, seni. Lepas tu kita ada stream. Okay? R tu adalah reading. So dah banyak dah. Tapi ini yang paling asas, iaitu STEM. Ataupun lebih ke arah macam contoh kemahiran, teknologi, engineering. Sains yang kita belajar sebelum ni, kita nak apply dalam satu situasi, satu problem solving. So inilah kita pakai. So apa yang amalan terbaik dalam STEM ataupun dalam bilik darjah dalam topik STEM ni, inilah buku dia. So saya pun belilah. Dan satu lagi adalah ini dia, pembelajaran abad ke-21. Bukan sekadar susun kerusi dan meja. Dulu kita belajar dalam kelas, susunan mejanya adalah macam ada 3 ataupun 2 straight menghadap papan putih. Dulu. Sekarang dah tak dah. Sekarang dah berubah dari sudut penyusunan meja. Kita dah buat macam bentuk petak, macam ada satu bulatan yang boleh dibuat satu aktiviti bersama dalam kumpulan dan boleh mereka buat berdiskusi sesama mereka. So cara belajar tu dah berbeza, tapi apakah cara yang efektif? Itu yang penting. Efektif tu. Kadang-kadang kita memanglah mengajar orang tu macam ajar secara visual, tunjuk dekat paparan slide, guna TV LCD, guna iPad dan sebagainya, guna AR pun sekalipun kan, augmented reality. Kemudian kita buat secara verbal, kita gunakan ayat kita bagi speaker, bagi diorang pakai headphone, dengar. Lepas tu kita pakai psychomotor, kita bagi mereka buat sendiri secara kemahiran, secara praktikal apa yang mereka belajar, mereka buat sendiri projek ke, bina sesuatu benda ke dan sebagainya. Tapi walaupun sebanyak mana kita buat, memanglah bagus sebab dia ada repetition, tapi apakah input, apakah knowledge yang mereka akan dapat selepas kelas kita tu? Sebab kita tak nak buang masa. Syllabus agak banyak dalam masa setahun. Lagi-lagi sekolah agama kan, macam sekolah saya, menengah rendah sahaja mereka belajar 9 subjek ditambahkan dengan Azhari. Azhari tu dalam lebih kurang 6 ke 7 subjek. So total menengah rendah belajar 15 subjek. Dalam masa 7:30 pagi sehinggalah pukul 3 petang sahaja. So subjek agak banyak, silibus agak padat. Jadi macam mana kita nak jadikan dalam bilik darjah kita tu adalah masa yang efisien, pembelajaran yang efisien dan efektif. So saya nak carilah inspirasi dan cari cara nak belajar daripada orang-orang yang berpengalaman. Salah satu cara saya buat adalah dengan mencari ataupun membaca buku ni. Nak kata buku ni 100% tak boleh juga kan. Kalau sebab kita nak buat ni secara praktikal. Nak tak nak, pada guru, kalau nak mencari kemahiran tambahan, nak mendapatkan
pengalaman yang lebih kepada lapangan. Nak tak nak, satu teori kena tahu cara, konsep dan sebagainya. Lepas tu kita apply dengan bimbingan daripada orang berpengalaman. Itu yang lebih baik. Okay? Dan last kali adalah, rasanya buku ni saya dapat free kot. Dia macam bagi saya tak beli buku ni. Buku ni adalah Annyeonghaseyo Cikgu. Antologi Program Pertukaran Guru Malaysia ke Korea Selatan. Buku ni saya tak sangka pula saya dapat free. Ke saya dapat invoice kemudian. Saya tak pasti dah macam mana kan. Tapi kalau saya dapat invoice, saya nak pulangkan balik lah buku ni. Tapi jangan risau, saya rasa buku ni pun agak menarik kalau kita nak baca. Tengok ni. Satu dia buku berwarna. Dan dia ada banyak kisah-kisah antologi dalam buku ni. Mungkin kita boleh belajar something dari sudut silang budaya, cara pembelajaran di sekolah Korea, dan juga bagaimana penerimaan mereka dalam pendidikan. So insyaAllah buku ni agak tebal dan mungkin banyak input saya boleh dapat daripada buku ni. Menarik. Buku pun bau majalah. Cara dia menulis antologi pun dia macam gambar separuh, lepas tu penulisan separuh. Senanglah nak habiskan. Okay. So kalau anda nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan di TikTok Shop. Okay. Search je tajuk buku ni, nanti korang akan nampak lah. Bila korang search je dalam TikTok korang, confirm lepas tu 10 video akan keluar dalam FYP korang. Okay. So itu saja daripada saya. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.